Nampak tu Ni kena ke Malaysia tau. Apa? Tak ada lah dia. Ya memang. Okay, opening, great opening. Ya. Dia dah cukup lah tu. Oh. Ni sok ke pergi? Kenapa aku hantar lampu? Tak apa, itu biasanya. Kenapa aku hantar ni dekat Arif? Alamak ada. Baik.
lah. Sebab dia dah beli lama, cuma dia tak ada masa lagi nak reveal. Sebab dia nak reveal hari ni dengan restoran dia sekali. Ni siapa? Wow. So hari ni kita punya special guest Faris Chok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang datang ni. Untuk ramai ni penuh sampai belakang ni. So, saya nak terima kasih kerana sudah hadir ke rasmian lah, rasmian cafe baru saya ni. Iaitu sekarang saya letak nama sebagai JDM Cafe. Kenapa JDM Cafe? Sebab sering kat sini saya kumpulkan koleksi-koleksi saya. Kita JDM, so saya simpan kat sini. Dan kenapa simpan kat sini? Sebab kat rumah saya dah penuh. So kat rumah ada lagi tak kita? Ada lagi. Ada lagi je? Okay. So kenapa saya buat JDM Cafe? Sebab bila saya dah ada sini, mungkin saya biasa panggil kawan-kawan lepak kat sini apa semua. So masa itulah ada idea untuk kita buat makan-makan apa. Kalau orang datang lepak nak minum, nak makan kan, so datang itulah idea untuk buka cafe ni. So ada geng-geng kereta, geng-geng motor tak kisahlah, JDM ke Poti ke apa. So next lepas ni kalau ada nak buat TT ke, nak jumpa geng-geng apa semua, ni adalah tempat baru korang. Dengan segala hormatnya, Awak Menyi melancarkan kedai dan kafe terbaru JDM. 3, 2, 1. Alright. Wah, selamatkan kamu. Selamatkan kamu. Allah selamatkan Dewi Saman. Allah selamatkan kamu. So, lepas apa ni sebuah kereta? Okey, jalan. Sesi jalan. Kereta baru jalan. Jalan. 3, 2, 1. Merah juga. Ini mana ni? Nah, ini CCR. Saya pun CCR. Oh, ya, ini CCR. Sebenarnya yang owner yang kita ni adalah owner yang jual kereta Formula 2 saya tu, yang telur saya tu, dan ini dapat tu, dan inilah owner yang sama. So, alhamdulillah. Tapi dengan malangnya saya nak umumkan semalam AE86 saya Dino untuk drift tandem dengan ke, tapi malangnya Okay, thank you.
Tengok kereta dekat Am. Dari mana nama itu? Genting bawa memang kesah kat sini bukan Syah. Aduh. Macam tak datang. Baik, macam mana? Okay. Thank you, Syah. Tapi nak fun dia gambar boleh? Tak apa. Gambar dah habis tak? Ni. Macam boleh ke? Orang nak gerak pun datang. Kita tunggu jalan jam habis. Sampai habis. Okey, makasih dik. Terima kasih. Besok. Gotong memang panggil macam tu kan? Dia datang buat research cari Cinggi pula. Dapat nombor pula. Tengok time dia dapat apa. Time dia dapat apa. Dia nak naik je. Datang tengok Cinggi pun dapat nombor balik. Macam tu lah. Kita nak naik gotong on time. Budak-budak dah tunggu. Dia tunggu kat BSP. Gotong lah. Main dengan siapa? Activity.